Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 12 Mac dan kita akan meneliti carta euro dan pound Britain dengan lebih dekat untuk menilai potensi pergerakan pasaran. Seperti yang dapat dilihat, kedua-dua euro dan pound meneruskan kenaikan semalam didorong oleh dolar yang lebih lemah, terutamanya berikutan jangkaan pemotongan kadar faedah Reserve Persekutuan Amerika Syarikat yang lebih lanjut. Tambahan pula, pasaran saham dalam keadaan bergelut dengan ekuiti mencatat kerugian yang ketara. Persekitaran ini menambah tekanan menurun pada dolar, menjadikannya lemah berbanding aset berisiko. Ekonomi Amerika Syarikat kelihatan rapuh dengan pelbagai risiko yang boleh menjejaskan prospek pertumbuhannya. Akhirnya, kebimbangan ini boleh mendorong Fed untuk melonggarkan dasar monetari selaras dengan pendirian yang digemari Presiden Donald Trump. Data ekonomi Amerika Syarikat semalam tidak banyak menggerakkan pasaran. Jumlah peluang pekerjaan dan kadar berhenti kerja didapati lebih baik daripada jangkaan, tetapi indeks optimism perniagaan, satu penanda keyakinan perniagaan kecil yang penting, lebih rendah daripada unjuran, memberikan sedikit sokongan kepada dolar. Keadaan ini membantu memastikan keadaan pasaran kekal seimbang tanpa memberi dorongan tambahan kepada mata wang Amerika Syarikat. Dari zon euro, tiada pengumuman utama melainkan ucapan oleh Presiden ECB, Christine Lagarde. Selepas pemotongan kadar faedah baru-baru ini, Lagarde menegaskan Bank Pusat akan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap langkah dasar seterusnya. Kenyataan tersebut menyumbang kepada pengukuhan euro. Jika beliau mengulangi pendiriannya hari ini dan menekankan tiada keperluan mendesak untuk pemotongan kadar selanjutnya, euro boleh meneruskan momentum kenaikannya. Sebaliknya, komen yang lebih dovish boleh mencetuskan penurunan, berkemungkinan mendorong pembetulan menurun. Hari ini, semua tumpuan akan beralih kepada data Amerika Syarikat. Inflasi pengguna dijangka meningkat 0.3% secara bulanan dan 2.9% secara tahunan pada Februari, sedikit lebih rendah daripada bacaan Januari. Inflasi teras core CPI pula dijangka meningkat 0.3% bulan ke bulan berbanding 0.4% pada Januari, dengan bacaan tahunan dijangka turun daripada 3.3% kepada 3.2%. Jika data ini menunjukkan tekanan inflasi semakin reda, euro dan pound Britain mungkin akan memperoleh lebih banyak momentum melemahkan dolar berikutan jangkaan pemotongan kadar faedah yang lebih besar oleh Fed. Namun, jika inflasi meningkat, Fed mungkin perlu mengekalkan kadar faedah sekaligus mengukuhkan dolar di tengah-tengah tarif perdagangan baharu Trump. Berdasarkan carta 1 jam, pulse breakout pada 1.0889 boleh mencetuskan isyarat pembelian, menolak harga ke 1.0945. Jika harga menembusi dan kukuh di atas paras ini, euro boleh melanjutkan kenaikan ke 1.0979 malah 1.1011. Pada paras 1.1011, saya mencadangkan untuk membuka posisi penjualan di rebound dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 25 sehingga 30 pips. Posisi jual pada 1.0979 dan 1.0945 hanya sesuai dipertimbangkan selepas false breakout. Jika Lagarde mengambil pendirian dovish, euro mungkin jatuh di bawah 1.0889, menawarkan peluang untuk menjual pasangan ini dengan sasaran sekitar 1.0838 dan berkemungkinan 1.0807. Pada paras tersebut adalah bijak untuk membuka posisi pembelian di rebound dengan jangkaan pergerakan 25 sehingga 30 pips. Pembelian pada 1.0838 dan 1.0889 hanya relevan sekiranya berlaku false breakout. Situasi pound Britain agak serupa dengan kalender makroekonomi yang agak ringan jika pembeli berjaya menguasai paras 1.2917, isyarat beli akan dicetuskan mendorong sterling ke 1.2959. Penembusan di atas paras ini akan menolak pound lebih tinggi
berkemungkinan melepasi paras tertinggi sebulan pada 1.3006 dan boleh mencecah 1.3040. Pada paras ini, pedagang disarankan untuk membuka posisi penjualan di rebound dengan jangkaan pergerakan sebanyak 30 sehingga 35 pips. Posisi penjualan pada 1.2959 dan 1.3006 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Dalam senario penurunan, jika harga turun di bawah 1.2917, sterling mungkin merosot ke 1.2876 dan berkemungkinan 1.2841. Pada paras ini, saya mencadangkan untuk membuka posisi pembelian di rebound dengan jangkaan pergerakan sebanyak 30 sehingga 35 pips. Pembelian di 1.2917 dan 1.2876 hanya relevan sekiranya berlaku false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.